Hai, selamat datang ke channel TM Motor Kapal HQ. Saya Azrul. Saya nak review satu model Suzuki Wistrom 650 depan saya ni, warna biru. Tahun 2022, register tahun 2023, mileage 51k. CPU import dari Japan. Dia punya harga 34,800. Okay, motor dia datangkan dengan tayar depan belakang masih tebal lagi bunga dia. Tubeless, depan dan belakang, sprocket. Bukan dalam 60% lagi dengan rantai. Enjin cantik, tak ada apa leaking. Mileage baru 51k. Jika abang, kakak, pakcik, adik-adik yang berminat dengan Wistrom yang model ni, boleh PM saya ataupun Roger team sale yang lain. Kalau tak nak yang ni, kita ada lagi. Lebih kurang dalam 4 biji lagi kita ada. Warna merah kita ada. Tahun 2019, register tahun 2020. Dengan harga 30,800. Sebelah dia warna biru juga sama yang depan. Tahun 2022 dengan harga jualan 35,800. Sebelah dia tahun 2021 dengan harga jualan 35,800. Dan yang terakhir warna kuning, low mileage tahun 2025, register tahun yang sama juga dengan harga jualan 40,800. Mileage baru 2k. Memang cuncun tapi tak ada apa-apa aksesori lah, kosong. Box tak ada, top box pun tak ada. Dia ada belly pan di bawah, original daripada Wistrom Suzuki. Sebelah dia fully box, top box dengan side box, crash bar, spotlight kiri dan kanan sepasang. Sebelah dia ada top box saja, ada crash bar. Okey, sebelah dia ada top box juga dengan crash bar sahaja serta belly pan. Mana berminat mencari Wistrom dengan harga yang berpatutan ataupun nak low mileage, apa-apa Roger. Yang low mileage ni ada kamera sekali depan. Memang cuncun. Mencari model macam ni, boleh Roger saya, Azrul ataupun sistem yang lain. Jual motor, beli motor, cari motor di TM Motor Kapal HQ. Bye bye. Apa-apa kita jumpa lagi.